Pro 2 Arus 2026 terus tampil sebagai sebuah SUV 7 tempat duduk yang menawarkan gabungan keselesaan praktikaliti dan teknologi moden untuk memenuhi keperluan keluarga masa kini dengan reka bentuk yang lebih segar dan ciri yang dipertingkat. Model ini dijangka menjadi antara pilihan utama bagi mereka yang mahukan sebuah SUV yang mampu digunakan untuk perjalanan harian mahupun perjalanan jauh. Dari segi reka bentuk, luaran Pro 2 Arus 2026 hadir dengan penampilan yang lebih moden dan bergaya. Bahagian hadapan menggunakan lampu LED yang lebih tajam bersama gril baharu yang memberikan imej lebih premium. Bumper hadapan direka semula untuk menampilkan karakter SUV yang lebih lasak. Garisan badan yang aerodinamik membantu meningkatkan kestabilan ketika memandu, manakala rim alloy baharu melengkapkan penampilan yang lebih elegan dan sporty. Masuk ke ruang kabin, Pro 2 Arus 2026 menawarkan suasana yang lebih selesa dan luas. Tempat duduk 7 penumpang direka dengan material berkualiti untuk memberikan keselesaan sepanjang perjalanan. Susunan tempat duduk yang fleksibel membolehkan barisan kedua dan ketiga dilipat bagi menyediakan ruang kargo yang lebih besar apabila diperlukan. Papan pemuka tampil moden dengan paparan digital serta skrin infotainment yang menyokong Apple CarPlay dan Android Auto bagi memudahkan sambungan telefon pintar. Sistem penghawa dingin dengan corong udara untuk penumpang belakang memastikan setiap penumpang menikmati suhu yang selesa. Dari aspek prestasi, Pro 2 Arus 2026 dijangka menggunakan enjin yang lebih cekap dengan penambahbaikan pada penggunaan bahan api serta prestasi pemanduan transmisi automatik CVT memberikan pertukaran gear yang lebih lancar dan responsif sama ada ketika memandu di dalam bandar atau di lebuh raya. Sistem suspensi turut dipertingkat bagi memberikan keseimbangan antara keselesaan dan kestabilan, sementara steering yang ringan memudahkan kawalan ketika melalui jalan sempit atau membuat parking. Ciri keselamatan menjadi salah satu kelebihan utama Pro 2 Arus 2026. Model ini dijangka dilengkapi sistem brek anti-kunci, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman, bantuan mula mendaki serta kamera undur dan sensor parkir. Selain itu, ciri bantuan pemandu moden seperti brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, bantuan kekal lorong dan kawalan jelajah adaptif membantu meningkatkan keselamatan sepanjang perjalanan. Pelbagai beg udara turut disediakan untuk melindungi pemandu dan semua penumpang. Dari segi kemudahan, Pro 2 Arus 2026 menawarkan sistem kemasukan tanpa kunci, butang mula, enjin, port USB di beberapa bahagian kabin, ruang simpanan yang praktikal serta ruang bak yang luas untuk membawa bagasi atau barangan harian. Semua ciri ini menjadikan Arus sebuah SUV yang sesuai untuk keluarga aktif yang sering melakukan perjalanan dalam dan luar bandar. Secara keseluruhannya, Pro 2 Arus 2026 menawarkan gabungan reka bentuk moden, ruang dalaman yang luas, prestasi cekap, teknologi terkini dan ciri keselamatan yang lengkap. Ia merupakan pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari SUV keluarga yang praktikal serta bernilai tinggi dalam kelasnya. Adakah Pro 2 Arus 2026 mampu menjadi SUV keluarga terbaik pilihan anda pada tahun 2026? Jika anda menikmati video seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang like, kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan subscriber untuk terus mengikuti lebih banyak ulasan serta perkembangan terbaru dunia automotif.